Hello semua, kembali lagi dalam channel Mazinet. Dan hari ni saya bersama buat Ikari Light Surugi. Yes. Light 7X. Okay, hari ni saya akan membuat video. Okay, berhenti sekejap, takut bising. Okay, kita akan membuat video borak sajalah. Borak tentang Beyblade kami. Naming kan, itulah Beyblade memang kita orang punya hobi kegemaran. Betul. Sejak 2019 lah. Ya, sejak 2000. Dia famous ada tournament Malaysia dulu kan. Malaysia punya sukan rakan muda ke apa tak tahu. Itu okay, jadi ada couple kotorong yang masa tahun lepas. Okay, jadi saya akan mula bincang dahulu tentang saya punya sejarah main Beyblade lah apalah semua. Tapi sebelum itu, pastikan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Sila komen di bawah sekali. Alright. Okay, jadi saya nak cerita dulu pasal saya punya sejarah main Beyblade. Saya tak tahu lah kali pertama saya sentuh Beyblade tu bila. Sebab macam saya tak ingat lah tapi kali pertama saya join main Beyblade, beli Beyblade yang saya tahu, yang kenal, ialah tahun 2019. Tahun tu memang daripada 6 tahun. 6 tahun ke berapa tahun? Dia awal 2019 saya tahu lah. Memang daripada zaman tu Astro pun dibayar apa lah. Okay, waktu tu ada apa ni, mak saya belikan Beyblade dekat Facebook, Beyblade 2 layer. Saya nak minta Victory Valkyrie tapi macam habis lah. Jadi beli Beast Behemoth lah. Ni tahu Beast Behemoth? Dia warna purple rasanya. Yes. Oi, tu memang mantap lah main Beyblade tu. Stadium rasanya tak ada stadium lah. Waktu tu tidak ada keluar TV Disney kot cerita Beyblade Burst. Tapi waktu tu saya belum tengok lagi lah sebab TV macam-macam. Sebab saya tengok Exo 3 ada keluar Beyblade Metal Fusion dengan Metal Masters. Metal Fusion TV3, Exo 3 pernah tayang season 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu sekarang ni Beyblade X lah yang akan ditayang. Okay, baiklah Valkyrie, terangkan macam mana kamu start main Beyblade ni. Macam mana kamu tahu pasal Beyblade ni? Informasi ni saya daripada start 2013 lah. Daripada era Jam Metal Fight. Kecil-kecil lah. Waktu kecil-kecil 2013 Kapal ramai main Beyblade. Macam biasa tu. Mantap. Padu. Saya pakai Pegasus lah pasal zaman tu kan. Betul lah. Daripada era pada tahun 2017 saya pakai God Track dengan apa sebab saya tak ingat Dulu punya zaman dia 19 masih saya ingat sebab COVID kan. Betul lah. Dan walaupun saya bersyukur sekarang ni ada trend baru Beyblade X. Beyblade X memang kau punya generasi memang sekarang. Saya simpan. Memang mantap zaman sekarang punya Beyblade X punya trend. Tapi walaupun dia pernah tayang dia cerita seperti season 1, season 2 dia akan tayang satu episod hari Rabu pada pukul 4 petang. Yes. Tapi walaupun dia pernah tayang Beyblade Metal Fusion pukul 3 petang sampai yang Burst, sampai era Burst dia pernah tayang pukul 3 petang. Waktu ada serial Ultraman Arc. Ultraman Blazer, Ultraman Taker, Ultraman Trigger. Z pun ada pernah tengok, saya pernah tengok. Z kita borak pasal Beyblade. Betul, maaf. Beyblade lah. Tak apa. Okay. Jadi launcher pertama yang kita gunakan ialah light launcher lah kan. Light launcher, yes. Sebab dia selalu datang dengan Beyblade. Kalau kita beli lepas tu Beyblade fake, kami yang tak fake macam ni, dia macam kotak cetakan macam ni, dia punya drive dia apa. Yes. Spark ni. Yang dia kata ada final drive. Okay, jadi Jepun. Kami biasa tak ada duit Takara-Tomy, jadi kami beli brand kemampuan fake SB ataupun TD. Bagi keadilan itu KW cak ayam. Ya, sama ada SB ataupun TD. Kalau brand lain biasanya dia salah part, salah layer pun salah juga. Brand semua salah part. Ini yang kami paling percaya sekali lah. Naming. Okay. Lupa dah pula nak cakap apa. Aku rasa pasal tu light launcher memang bagus lah. Sampailah kami cuba string launcher. Strategi ni macam kita nak blast off ni, dia kita nak ni LR launcher kami pakai kan. Sangat best tapi dia selalu rosak kan. Rosak tapi agak ada yang ni record macam ni. Cakap pasal rosak. Suka. Cuba buka ni. Ada beli fake kan. Okay. Boleh je kita. Waktu tu kami tak tahulah macam mana nak baiki macam mana. Tapi nasib baiklah sekarang kita dah dewasa, dah 3,000 tahun dah, kita dah tahu dah macam mana nak baiki. Itulah. Duit jatuh langit, dapat duit beli Beyblade. Beyblade pertama kamu beli apa? Dulu saya beli Pegasus lah pasal zaman 2013. Tapi tak tahulah sebab saya pun tengok Gen Metal Fight waktu kecil-kecil. Rapidity ke? Rapidity kalau yang saya beli 24. Saya beli sejak tu lepas tu ada curi lah apalah. Apa biarlah.
Barang orang lah, bukan barang kita. Barang kita bukan barang orang. Sangat Barang orang jaga pemilik kita. Jangan mencuri. Walaupun jangan bagi orang main, jangan mencuri. Weh, mantap. Oi. Oh. Yo. Okay. Mechanic, oi, Beyblade Mechanic Workshop ah. Yes, saya buat jaga kedai Encik Rauf. Itulah. Akan dia buka operasi pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam. Lepas ni kita nak borak pasal type Beyblade. Beyblade ni Takara Tomy dia ada ciptakan Beyblade, dia ada buat 4 jenis, iaitu attack, stamina, defense dan juga balance. Kan? Saya sangatlah suka attack type sebab dia Attack tak defense. bosan perlawanan dia. Ini macam attack type ni, attack type. Macam ni. Attack type. Kan? Dia tong. Kita boleh baca bunyi kelajuan dia. Balance type pun agak mantap juga sebab dia campuran. Dia macam balance type ni boleh pacaran Dia tak semesti dia boleh tukar mode, tapi dia ada campuran. Mana speaker Requiem? Sekejap. Ada ni. Program boleh tukar punya mode kan. Ini mode attack. Tapi dia tak semesti boleh tukar mode lah, tapi ni macam itulah. attack, defense, stamina. Ini stamina ke attack? Stamina attack. Itu attack lah. Attack, stamina. Defense. Dia sebab dia boleh tekan. Okay. Dia macam Beyblade Variaris. Variaris dia memang tukar macam ni juga. Ya. Okey, apa Dia Beyblade Freestyle. apa kamu punya favorite type Beyblade? Victory Gold Track. Attack ke defense ke stamina? Attack lah. Attack. Storm Legacy. Storm Legacy, Dragon Storm. Aquario Hybrid. Itu 4 so saya suka. Sangatlah mantap. Minta maaf tebus. Tak apa. Sorry. macam Daigo Kurogami, ingat tak? Waktu Beyblade Burst kan? Dia Wih. pegang. Dia ingat macam nasi lemak kan. Ancur. Kau penyek kan. Dia nasi lemak. Aku ingat episod tu. Dia penyek nasi lemak macam ni kan. Kau buat ancur kan. Macam nasi lemak tau. Kau. Kau beli nasi lemak, kau buat ancur macam ni. Korek buang macam tu, mati mampus. Itulah. Kamu ada pernah tak masuk mana-mana pertandingan Beyblade? Dulu pernah tengok mereka main, tapi ramai kat taman. Saya Tapi zaman tu kita orang berebut main Beyblade. Tapi walaupun budak tu jahat macam tu, dia cakap saya merosakkan bilik macam launcher base. Saya tak merosak pun. Saya tengok je. Sejujurnya Ramai tengok main Beyblade zaman itu. saya tak pernah masuk walaupun apa-apa sejarah sebelah pun kan. Beyblade. Sejarah sebelah baik Adif tu memang baik hati. Dia pun pernah tengok ada pernah main Beyblade juga. Apa dengan dia? Budak tu sekarang ni dia sama belajar. Kan nak cik belajar juga kan. Saya tak pernah masuk apa-apa pertandingan Beyblade. Hampir pernah lah waktu hari tanpa kenderaan. Ada mak saya masukkan, tapi terlalu lambat lah masuk, jadi tak sempat masuk tournament. Itulah dia. Pasal laser. Itulah kita borak pasal generasi Beyblade lah. Okay, mula-mula Bakutan Shoot. Bakutan Shoot yang pertama. Beli satu. Kita yang ni macam ni. Tak pernah main. Ni remake X lah. Daripada Beyblade X, atau yang original daripada ni. Brand apa tu? Brand fake, tapi tak tahu brand apa, tak tahu. Sebab dia ada combo besi matahari. Itulah. Ya, saya jujur Beyblade brand audit saya ada. Yang ni Dragon Storm punya brand audit. Oh, ni audit. Ada daripada Cina. Nampak baru Tapi boleh stiker saya juga upgrade. Dragon S kan? Dragon Storm. Yes. Ni besi original dengan Remax. Dragon Storm. Dragon Storm. Tak. Bahasa Jepun. Okay, sejujurnya kami tak tahulah pasal kami tak minat sangatlah Bakutan Shoot ni. Selepas itu Metal Fight. Metal Fight Beyblade tu. Ya. Ini adalah Star Pegasus, Beyblade yang pertama pemilik Ginga Gane. Walaupun dia hybrid weight system. Dia ada Flash Bull, Energy Gear, Metal Wheel, Spin Trap, Former Step. Ni saya kata rasanya paling popular lah, agak popular lah, ramai orang suka. Metal Fight juga diciptakan, ada terhasilnya fan toxic Metal Fight kan. Setiap kali kita tengok video Beyblade Burst, tengok komen mesti ada orang kata alah Metal Fight lagi power lah, Metal Fight. Itulah dia kata zaman-zaman ada orang bukan beza zaman. Tapi masalahnya kita borak pasal Beyblade Burst bro. Kita borak pasal Beyblade X bro. Kita bukan pasal Metal Fight kan. Itulah kan. Kau nak memulihkan orang tak boleh. Kita tak salah main Metal Fight, main Metal Fight. Spam pun tak boleh, Spam group tak boleh. Cuma itulah, janganlah jangan bully orang. Bukan bully, tapi jangan bagi orang ini kan generasi berbeza-beza. Betul, generasi yang diubah-ubahi. Itulah. Teknologi. Jadi maknanya tahap
power dia beza-beza lah. Betul, teknologi masa depan ni kita akan naik punya taraf. Ya, okay. Selepas Metal Fight apa? Beyblade Burst. Yes. Tapi walaupun Beyblade Burst ni pernah ditayangkan Disney HD, walaupun sejak daripada tahun 2019. Apa jadi? Apa. Okay, jadi sambungkan. Jadi walaupun cerita Beyblade Burst ni pernah ditayang Disney Channel dan Disney HD bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa lain. Bahasa Mandarin ada tu boleh tengok. Beyblade Burst ni dia yang paling lama lah ditayangkan di Malaysia dulu. Dia mula 2015 kan tayang kan. 2015 yang tu iaitu manga. Dia mula tayangkan manga dengan iklan dia macam mainannya. trailer. Sampailah 2022 kan. 7 tahun lah. Dia macam DB Drive ni macam View Coast Strike. Yes. Coast Strike bahasa Inggeris. Yes. Bosan tak sah. Jadi okay. Tak tahu Cina mah. Baiklah, pada pendapat kami suka lah. Kami sangat suka. Sebab kenangan 2019 yang manis. Kenangan apa? Yang paling manis. Anime pun agak mantap juga. Jalan cuma cerita dia macam best. Cuma sedih shoe lah sebab dia asyik sebab dia rosak. Kalau dia macam apa ni, dia macam nak kuat dia kalah berapa kali. Itulah asyik kalah. Tapi kalau dia ada orang bagi kuat sebab dia jahat. Okay, selepas itu ialah Beyblade X iaitu Beyblade zaman sekarang. Pada zaman sekarang di 2023 sampai di 2026. Ada tak Beyblade X? Mana? Dashplot. Ni Duranso dengan yang ada saya ada simpan Shaker Drax. Shelster Drake. Tu. Wow. Yang ni fake. Oh mak. Aku gambar terbalik nanti. Apa jadi? Dragon Storm boleh gam. Dragon GT boleh gam. Yang ni fake tau sebab dia bukan original Takatomi buat. Cuma tapi dia tak dibincang. Ini je yang betul kan? Itu betul sebab dia ada ulang tahun 25 tahun Beyblade. Ini sangatlah popular. New costume. Yes, new costume ni balance mode. Macam new data. Memang sangatlah popular. Dia pakai sekarang ini dia sebab dia punya Bigs punya ni macam ni kan. Ini memang sangatlah ekstrim kan. Dengan Beyblade lain antara dia sampai combo boleh buat. Dia punya padu sangat kan. Dia sampai kat sekolah ada buat kelab sukan. Kelab gas Beyblade. Sukan Beyblade. Ada. Sekarang ada buat promo collaboration dengan bola kampung dengan Ultraman. Itulah harap-harap lah saya. Collaboration sangat mantap. Yang ni saya buat combo Beyblade Dragon Storm punya macam Onji Bay sign. Pakai flag. Tak apa. Tapi yang ni combo sajalah, bukan nak testing je. Itulah. Kita nak testing kat rumah je. Okay, jadi setiap kali nak launch kan, biasa launch macam mana? Nak launch kita macam sarankan macam ni kita. Memang kuat. Kena kuatkan memang kawan-kawan stamina. Ni kan pakai tali tengah. Boleh je macam ni. Saya macam lain sikit lah. Biasa gaya kena ikut. Lepas tu rush launch kan, tahu kan rush launch macam ni. Dia ada rush launch tu dia macam dia bengkok sikit. Jadi dia bagi attack type dia bagi pusing macam tu. Kan? Tahu kan? Rush launch kan? Lepas tu stamina dengan defense type kan, cara nak launch dia. Kita jangan launch kuat-kuat sangat. Kita macam tu je. Shup. Kau bincang dulu lah. Aku nak bincang kau. Okay, baiklah, nampaknya Vo Ikari kesoparan tengah borak. Ui, cantik ui. Ui, unicorn sting. Rasa nak beli lah. Okay, jadi itulah alamak, dah lupa nak cakap apa. Nak main stamina type atau defense type, kita jangan kuat-kuat sangat sebab dia akan membuat banyak sangat recoil dan kita akan jadi sangatlah kuat nak burst atau terkeluar melanting terus atau mati terus macam tu lah. Okay, itu memang saya belajar lah. Lepas tu tadi pun waktu lawan tournament sangat berjadi sebab saya pakai air knight saya launch perlahan, memang menjadi lawan. Tapi walaupun Actually pernah tayang tapi ulang kali kan. Setiap Aira bukan ada episod baru. Beyblade X ke? Beyblade saja. Tapi walaupun Beyblade Burst ni kan, dia tayang balik semula sebab sebab Disney tutup channel. Waktu COVID ada tak ada punya channel English. Ada sekali bahasa Melayu. Cerita ni ada je.
Okay, kita borak pasal anime boleh tak? Boleh anime saja. Okay, anime apa yang paling best berbanding daripada semua tu? Naruto. Bukan. Bukan, Beyblade, mana? anime Beyblade. Anime Beyblade macam mana? Ada luar Beyblade Cina ke luar Cina ke ni? Tak. Anime yang mana kau suka antara Beyblade? Membandingkan Bakuten dengan Shoot ke Beyblade Metal Fight ke? Metal Fight dengan Burst Burst, dengan X, dengan generasi. Yang mana best? Sampai dengan generasi tu Metal Fight dengan Burst saya suka dengan X. 3 je. 3 je. Tapi walaupun Bakuten ni saya main sementara je saya main. Saya suka Burst lah. Sebab Beyblade X Burst tak habis-habis kalah. Kalah. Dia kalah macam lost macam Void dulu. Itu yang buat saya hilang semangat. Tapi kalau nonton dia tu. masuk dalam ubat kuat pun dia kuat pun. Walaupun dia kalah tapi dia dapat naik X Tower kan. Macam mana? Tapi kalah asyik menghancur je. Saya pun sedih juga tengok dia. Lepas tu Waktu dia mengamuk. Ada waktu Kazami mengamuk. Ada. Okay, Beyblade Burst pula sebab saya sangat suka sebab dia punya gimmick dia memang nampak cantik lah. Dia punya animation pusing Beyblade dia sangat mantap lah. Kalau pada pendapat saya Metal Fight waktu dia pusing dia sangat tak masuk akal. Tak masuk akal, dia macam launcher lemah. Dia pusing macam ni launcher dia macam ni lemah. Bukan masalah launcher. Tak. Dia sebab tak dia punya animasi tu lah nampak mantap. Mantap. Okey, dia Redity apa? Rapidity. Bukan Rapidity, Rarity. Apa yang cakap? Sebenarnya yang betul dia punya launcher dia boleh terlambat. Kalau ini pun laju. Terlambat. Kalau dia kata boleh buat mod. Lepas tu Metal Fight dengan Bakuten Shoot saya belum tengok lagi. Metal Fight ada tengok. Tapi boleh tengok boleh tengok bahasa Inggeris dengan bahasa Jepun. Itulah Bakuten Shoot je saya belum tengok. Kalau bahasa Melayu ada saya punya grup. Grup saya. Okey, asyik itu sajalah kami perborakan ini. Okey, pasukan apa? Pasukan kita buat apa? Pasukan orang yang tengok ni buat apa? Kita tutup tirai ni. Pasukan korang tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Okey. Bye. Bye. Woi, 17 minit. Bye. Kita